Individu-individu seperti Cikgu Chandra yang mencetuskan polemik dan isu perkauman. Soalan saya, Cikgu Chandra, Firdaus Wong, Ridwan T, Zamri Vinod, berbanding dengan individu-individu seperti ini, soalan saya adalah, bolehkah Nordina Nazifa dilantik sebagai ikon perpaduan? Satu. Kedua, kenapa tidak ada sehingga sekarang sebarang tindakan diambil terhadap Zamri Vinod, terhadap Cikgu Chandra, terhadap Ridwan T, terhadap individu seperti Firdaus Wong yang akan menganjurkan satu gerakan anti rumah anutan haram pada 7 hari bulan Februari di Sogo Kuala Lumpur? Kenapa? So, saya mohon perkara ini menyebabkan ramai di luar sana, di kalangan rakyat jelata, Speaker. Semua rakyat, tak kira orang Melayu, orang India, orang Cina, Sabah dan Sarawak, begitu tertanya-tanya. Keempat-empat individu ini boleh mencetuskan keganasan, menyebabkan negara kita huru-hara. Kenapa sehingga sekarang tidak ada sebarang tindakan diambil? Terima kasih, Speaker, di atas kebenaran diberikan. Terima kasih, Muhammad. Hei rakyat, wayak ke you? Berapa kali kau nak petik, kau cakap tak ada tindakan terhadap Cikgu Chandra, Rizwan T, Firdaus Wong, Zamri Vinod. Apa nak tindakan? Polis pun ada pergi sekolah lah. Kementerian Dalam Negeri pun ada pergi sekolah. PMX pun ada pergi sekolah. Ini isu pencerobohan tanah. You ada lulus BM kah? Mau tanya, lu ada lulus BM kah? You jangan jadi tiba-tiba hero untuk masyarakat India dengan buat provok. Tepuk dada tanya selera rakyat Malaysia, siapa yang menggunakan sentimen perkauman dalam isu tempat ibadat haram atau kuil haram? Kalau dah haram tu haram lah. Kau cakap Cikgu Chandra ni wujudkan isu perkauman. Dia tambih. Saya ni India lah, saya masih Hindu lah. Celah mana you cakap saya buat perkauman? Kalau betul, you buat lah. Banyak laporan polis lagi. Saya esok pun saya kena turun 2 IPD. Saya tak boleh sertakan mana IPD satu sebab atas arahan PDRM dan atas faktor keselamatan saya juga. PDRM cakap, jangan bagi tahu cikgu. Lepas balik boleh bagi tahu. Dan teruskanlah rakyat Malaysia nak support kami, ada nombor telefon. Kat atas tu, berapa banyak lagi telefon saya kena serahkan tak tahu. Tak apa. Berani kerana benar. Dan 3 orang lagi yang tu, saudara kita tu, teruskan perjuangan. Even tu saya ada perselisihan faham dengan Zamri Vinod. Brother, teruskan perjuangan brother. Dan rakyat Malaysia, especially orang Melayu, jangan gentar dengan MP Jelutong macam ni. Apa, lu mau jadi MGR kah? Apa, superstar Rajinikan kah sekarang? Lu pergi tanya lah itu SOSMA diperketatkan. You pergi menyokong penjenayah buat apa? Pergi ajak yang komuniti you, bukan komuniti saya dah. Saya dah fed up dengan you orang. Komuniti you, ajak dia orang, kalau dah bina kuil haram ke, tempat ibadat haram, tolong beli. You orang kan kaya. You kan pemimpin kononnya untuk masyarakat India. Pergilah belikan tanah kat dia orang. Halalkanlah tanah yang haram. Otak kena pakai, kita jumpa kat mahkamah lah. Kau buatlah beberapa ribu kes pun. Terbaik rakyat Malaysia. Teruskan support kami. Yang saya geram lagi, nama saya pula dipetik dalam parlimen oleh Haram Jadah ni. Saya sampai di lokasi dia dalam lebih kurang jam 8.20 lah. Dan ketika itu saya nampak beberapa penahanan telah dibuatlah terhadap kawan-kawan kita ni. Pada saya, kebebasan berhimpun ni dijamin oleh perlembagaan. Dan saya tidak fikir mereka yang menganjurkan perhimpunan sebegini akan menimbulkan masalah ataupun menimbulkan kekacauan dan sebagainya. Kita berhimpun ni dengan niat yang baik sebab kita nak berkata benar. Ya, kita nak bagi tahu yang salah itu salah, yang benar itu benar kan. Jadi tidak sepatutnya perkara ini dihalang. Tetapi kita nampaklah tadi ya beberapa orang pada mereka telah ditahan lah. Dan saya fikir perkara ini bukan saja bercanggah dengan perlembagaan, pada masa sama bercanggah dengan sistem demokrasi itu sendiri. Dan saya harap pemimpin tertinggi negara kita apabila mengeluarkan kenyataan ya mereka yang terlibat dalam perhimpunan akan dihumban ke dalam penjara. Pada saya kenyataan ini tidak sepatutnya keluar daripada seorang pemimpin yang bernama negarawan. Kita sepatutnya meraihkan
perhimpunan sebegini, dan saya tidak fikir dia akan menimbulkan masalah kepada keselamatan dan sebagainya lah. Apa ni penangkapan tadi, nampak ganas ke, nampak macam mana? Sepanjang pengamatan saya lah kan, nampak macam adalah pendekatan kekerasan digunakan, dan pada saya sepatutnya perkara itu tidak sewajarnya berlaku kan. Kita hanya nak bagi tahu sesiapa yang melanggar undang-undang kan, maka contohnya isu yang sedang kita perkatakan, rumah ibadat tidak sah taraf, tak boleh kata haram kan ni. Yang saya geram lagi, nama saya pula dipetik dalam parlimen oleh Haram Jadah ni. Kita dilarang guna perkataan haram kan. Ada seorang Haram Jadah ni pula memetik nama kita tidak semena-mena di dalam parlimen kan. Kita salah apa kan? Kita hanya menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Kita hanya berkata benar. Kita hanya berpaksikan kepada sejarah. Kalau kita melihat pada sejarah lah, tentang rumah ibadat tak sah taraf ni, kalau kita tengok dari segi sejarahnya, ketika British bawa imigran ini bekerja di ladang-ladang dan sebagainya kan, dan kita tengok kenapa British membenarkan mereka membuka sekolah, membina rumah ibadat, sebab mereka ini adalah imigran bersifat sementara. Maknanya selepas itu dia akan dihantar balik. Sebab itulah tidak timbul katakan sejarah 100 tahun, 100 lebih tahun dan sebagainya kan. Mereka mengatakan bahawa rumah ibadat telah lebih pada 130. Itu semua bersifat sementara sebab mereka ini akan dihantar balik. Sebab itu apabila mereka tak mau balik dan mereka nak duduk di sini, bila nak duduk di sini kan, nak tinggal di sini, apabila mereka nak tinggal di sini, itu pun bersifat sementara. Sebab itu menjadi tanggungjawab mereka sebenarnya untuk membeli tanah itu, untuk mendapatkan pengiktirafan ke atas rumah sembahan mereka itu. Tetapi perkara itu tidak berlaku. Akhirnya selepas kita merdeka, perkara ini terus berlaku, betul tak? Dan mereka yang lebih teruk lagi mendirikan rumah sembahan mereka di kawasan ataupun di tanah yang bukan kepunyaan mereka, di tepi sungai, di tepi tasik, di reserve longkang, tanah orang lain dan sebagainya. Ini yang kita nak bagi tahu. Kita nak bagi tahu dari segi sejarahnya dan apa yang tidak betul. Dan kalau ini pun tidak boleh dan dikatakan sensitif, siapa lagi nak tegur? Sebab benda ini berlalutan. Sepatutnya yang menjalankan kerja ini adalah penguatkuasa, PBT, Majlis Perbandaran, Dewan Bandaraya, pemimpin negara kita. Sebab mereka telah melanggar peraturan, betul tak? Sepatutnya awal-awal lagi tindakan telah diambil. Tetapi sehingga ke hari ini, pihak berkuasa tak mau bersuara, pemimpin politik tak nak mau bersuara, maka sudah sampai masanya rakyat bersuara. Bila rakyat bersuara memperkatakan perkara yang benar, itu dikatakan salah. Saya rasa ini masalah yang kita hadapi, dan kalau ini cara kita menangani masalah ini akan terus menjadi masalah dan kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah seperti ini. Sebab itu saya mintalah kepada pihak berkuasa dan pihak pemimpin di negara kita, bukan, bila kita bercakap nak berhimpun, dia kata kita ada cara yang berhemah. Berhemah macam mana? You nak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, tak boleh, kan? Prof, sekarang kita tengok benda ni macam trend lah, Prof. Yang haram tu diangkat seperti tak ada apa. So, ini masalah yang berlaku, seolah-olah kita lihat apa yang dikatakan oleh Machiavelli kan. Matlamat menghalalkan cara. Ini yang sedang berlaku, dan ia tak sepatutnya berlaku dalam sebuah negara mengamalkan sistem demokrasi dan kebebasan kita untuk bersuara, berhimpun yang dijamin dalam perlembagaan. Saya yakin dan percaya
percaya apa yang berlaku pada malam ini akan membuka mata di kalangan rakyat negara kita, akan melihat bagaimana keadaan kita yang sebenar, dan perlunya rakyat bangun untuk membetulkan keadaan ini. Sebab kalau pihak berkuasa dah tak boleh diharap dan pemimpin pun tak boleh diharap, mereka nak menyelesaikan masalah dengan cara hikmah aja. Kita tak nampak pun apakah cara hikmah dia. Banyak isu-isu yang berlaku ini masalah tak selesai juga. Jadi sudah sampai masanya kalau pihak yang berkuasa pun tak mampu nak buat yang telah diberi kuasa, pemimpin yang ada kuasa pun tak mau selesaikan, sebab itu rakyat akan turun di jalanan. Dan kalau kamu halang juga, saya yakin dan percaya semakin ramai akan datang, semakin ramai yang akan berkumpul untuk menyatakan pendapat mereka, untuk menyatakan pendirian mereka.